Taha Assalamualaikum, bertemu lagi kita pada episod kali ini, di mana pada hari ini kita bersama dengan wakil-wakil daripada Kelab Pembimbing Rakan Siswa dan wakil daripada ahli KTU 13. Jadi untuk hari ini permainan ini adalah berkait dengan puasa dan sains. Jadi cara main untuk hari ini adalah di mana setiap pemain akan berlumba untuk menjawab soalan. Siapa dapat jawab, dia akan terus tekan button di depan dan terus jawab. Jadi nak tahu macam mana? Jom kita tengok. Jadi untuk soalan yang pertama, apakah sumber utama tenaga yang digunakan oleh badan selepas beberapa jam berpuasa? A. Karbohidrat, B. Lemak, C. Protein. Lemak. Betul. Okay, soalan kedua. Apakah organ utama yang mengawal kadar gula dalam darah semasa berpuasa? A. Hati, B. Jantung, C. Paru-paru. Paru-paru kot. Salah. Jawapannya hati. Minuman manakah yang paling baik untuk mengekalkan hidrasi selepas berbuka? A. Air kosong, B. Minuman bergas, C. Kopi. Air kosong. Air kosong. Betul. Aku yang takut main-main ni. Soalan yang keempat. Berapakah purata peratusan air dalam badan manusia? A. 30 hingga 40%, B. 50 hingga 60%, C. 70 hingga 80%. Saya. Apa? C. Salah. Syafiq nak jawab ke? A. Salah. Jawapannya B. Okay, next. Soalan kelima. Apakah kesan makan berlebihan ketika berbuka puasa? A. Peningkatan metabolisme, B. Rasa letih dan mengantuk, C. Penghadaman lebih cepat. B. Betul. Mengapakah seseorang mudah letih pada awal hari berpuasa? A. Kekurangan oksigen dalam badan, B. Tahap gula dalam darah menurun, C. Kurangnya pergerakan otot. B. Betul. Hidup lagi. Okay, soalan yang ketujuh. Apakah organ yang membantu mengawal keseimbangan air dalam badan semasa berpuasa? A. Hati, B. Buah pinggang, C. Jantung. Apa ni A? B ke? Betul. Okey, soalan yang ke-8. Apakah fungsi utama usus kecil dalam pencernaan selepas berbuka? A. Menghancurkan makanan, B. Menyerap nutrien ke dalam darah, C. Menghasilkan tenaga secara langsung. B. Betul. 9. Apakah makanan yang paling baik untuk mengekalkan tenaga semasa sahur? A. Makanan tinggi protein dan serat, B. Makanan bergula tinggi, C. Makanan segera. Betul. Soalan yang ke-10. Apakah kesan positif puasa terhadap otak? A. Meningkatkan keupayaan kognitif dan fokus, B. Mengurangkan kadar oksigen dalam otak, C. Menyebabkan keletihan mental yang berpanjangan. A. Betul. Aku. Soalan yang ke-11. Apakah yang boleh berlaku jika seseorang terlalu makan banyak ketika berbuka puasa? A. Perut boleh mengalami kejutan dan senak, B. Penghadaman menjadi lebih cepat, C. Rasa lebih bertenaga dalam masa yang singkat. A. Betul. Okey, jadi soalan yang terakhir. Weh, Zam. Penentu Zam. Oh. Apakah tanda utama seseorang mengalami dehidrasi semasa berpuasa?
A. Tekanan darah meningkat. B. Bibir dan kulit menjadi kering. C. Pernafasan menjadi lebih laju. B. Betul. Ya, lelaki benar. Alhamdulillah, maka telah berakhirlah permainan kita pada hari ini. Macam mana pemain di belakang? Okey tak? Okey. Best? Best. Okey, jadi jangan lupa untuk like, komen dan share video ini. Selahkan kepintaran. Luaskan kawan. Bye-bye.